Kemenangan aktivis pro-Palestin Zohran Mamdani dalam pilihan raya Datuk Bandar New York City baru-baru ini disambut sebagai kejayaan besar gerakan keadilan untuk Palestin, bukan sahaja di Amerika tetapi di seluruh dunia Islam. Pemilihan figura yang berani menyanggah dasar pro-Israel ini menandakan perubahan lanskap politik barat di mana suara rakyat pro-keamanan dan pro-kemanusiaan semakin kuat. Siapa Zohran Mamdani? Mamdani, Muslim berusia 34 tahun, anak migran keturunan India Uganda, sosok muda berprinsip tegas. Sebelum terjun ke dunia politik, beliau merupakan aktivis yang lantang memperjuangkan keadilan sosial, anti-apartheid dan hak rakyat minoriti. Dalam kempennya, Mamdani memberikan komitmen untuk menghentikan dana awam kepada entiti yang menyokong pendudukan Israel di Palestin, satu tawaran politik yang jarang dan berani dipentas Amerika. Kemenangan ini menghantar signal jelas bahawa naratif Palestin semakin diterima di hati rakyat barat, terutama generasi muda. How's it going, New York City? Are we ready to stand up and fight back? Mamdani juga menjadi suara autentik ummah di ruang kuasa politik barat, membolehkan meja rundingan dan pertimbangan dasar di kota paling berpengaruh di Amerika, dan ia membuktikan bahawa perubahan dasar berakar daripada rakyat, bukan semata-mata dipengaruhi kuasa besar. Untuk Gaza, kemenangan Mamdani menyalakan harapan baru. A Muslim candidate for mayor of New York is an enormous story, especially at a moment where the war in Gaza has taken so much global attention. Di saat rakyat Gaza bertarung untuk hidup dan menuntut hak merdeka, kehadiran pemimpin berani di barat adalah game changer. Suara pemimpin sepertinya boleh menguatkan desakan untuk gencatan senjata kekal, mengemukakan solidariti politik yang berprinsip, bukan retorik, serta menggerakkan tekanan diplomatik dan kemanusiaan di jajaran hub antarabangsa. Kemenangan Mamdani menghantar mesej sinis kepada negara-negara yang masih ragu menyokong Palestin secara terbuka. Kemenangan Mamdani bukan sekadar kemenangan individu. Ia adalah kebangkitan suara kemanusiaan dan tampak pertama perubahan arus politik Amerika terhadap Palestin.